Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil ula wal akhirah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma yang dihormati, dikasihi Tuan Pengurusi serta barisan di Tanah Kuasa Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memurniakan kita nikmat kehidupan hingga ke saat ini, ke waktu ini, ke hari ini, hari yang ke-15 dalam bulan Ramadan. Cepat masa berlalu, sudah 14 hari pergi meninggalkan kita, yang membimbangkan, takut-takut amalan kita dalam hari-hari yang lepas tidak setanding dengan bilangan hari yang telah berlalu. Kalau kita lihat, kita bandingkan kita dan generasi-generasi awal dahulu, jauh terkebelakang dari sudut pengisian dalam bulan Ramadan, kesungguhan kita beramal dalam bulan Ramadan, sama ada dari sudut kuantiti maupun kualiti. Cepat masa berlalu ini, kita terasa cepat, tak sempat itu, tak sempat ini. Barangkali termasuk dalam salah satu tanda kecil kiamat yang Nabi SAW bersabda, la taqumu as-sa'a hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal jum'ah wa takunu al jum'atu kal yawm wa yakunu al yawmu kas sa'a wa takunu sa'atu ka ihtiraqi sa'ah. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat itu sehingga masa semakin pantas. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam itu seperti bakaran pelepah tamar yang kering, sekejap yang membakar hangus. Walaupun hadis ini punya tafsiran, beberapa tafsiran yang lain, antaranya yang disebut oleh ulama hadis, tafsiran hadis ini merujuk kepada sama ada yang pertama, teknologi yang semakin canggih. Masa jadi cepat ni maksudnya dulu kalau kita nak buat satu-satu perkara perlukan panjang masanya. Sekarang jadi mudah. Pergi haji cepat, nak hantar pesanan surat pun cepat, segala-galanya jadi cepat. Maka seperti masa tu jadi pantas. Tafsiran yang kedua, memang betul-betul jadi cepat. Yang ini akan berlaku di akhir zaman nanti, pada akhir zaman, di akhir zaman. So waktu itu masa dia tak sama. Ada yang sehari seperti setahun, ada sehari seperti sebulan. Walaupun sebut sehari, tapi tak sama panjang. Seperti bila mana Dajjal telah pun keluar, muncul 40 hari dia Dajjal ni. Hari pertama kan seperti setahun lamanya, sehari itu seperti setahun. Hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, hari yang keempat seperti hari-hari yang lain, hari-hari yang biasa. Jadi kata para ulama, berkemungkinan juga merujuk pada akhir zaman nanti, masa jadi makin cepat. Tapi yang saya nak bawa pada tuan-tuan adalah tafsiran yang ketiga. Maksud masa semakin cepat itu adalah kurangnya keberkatan masa. Masa sama Allah bagi,
Generasi dahulu pun Allah bagi sama juga 24 jam sehari. Tapi keberkatan masa itu yang membezakan amalan kita. Generasi awal mereka punya keberkatan masa. Masa yang Allah beri itu banyak amal soleh mereka boleh lakukan. Manakala masa yang kita punya pula rasa tak sempat nak beramal, tak sempat beramal. Dia balik kepada keberkatan masa itu sendiri. Sebab itulah kita lihat, kalau kita dengar cerita-cerita generasi dahulu ni macam tak masuk akal untuk kita hari ini. Seperti mana kisah Imam Syafi'i yang khatam Al-Quran 60 kali bulan Ramadan, 2 kali sehari. Kalau kita nak bagikan, ada yang khatam 3 kali sehari, 3 hari sekali. Macam tak tercapai otak kita ni memikirkan macam mana. Sebab kita nak sekali khatam pun tak khatam-khatam Ramadan ke Ramadan. Di situlah kata para ulama letaknya keberkatan masa bila jadi berkat, dia banyak kesempatan amal soleh yang kita boleh buat. Tapi bila Allah cabut keberkatan masa, walaupun usia 100 tahun sekalipun, dia sentiasa tak sempat nak beramal. Yang tu yang kita bimbang. Salah satu cara macam mana kita nak mendapat keberkatan masa ini, salah satu caranya adalah kita perlu meletakkan nilai yang betul pada masa. Kita perlu menyedari nilai yang betul pada masa ini. Masa adalah umur kita. Bila kita tengok TV 2 jam, berarti kita telah menghabiskan umur kita 2 jam. Sedangkan belum tentu lagi Allah akan berikan jam-jam yang seterusnya. Dan kalau kita ada dalam diri kita, kita tidak punya masa. Orang yang sebegini dia akan hargai masa. Tidak punya masa. Seperti kalau kita lewat pergi kerja, kan? Kalau kita lewat pergi kerja, tuan-tuan, setiap minit kita akan kira. Setiap minit. Untuk pastikan kita sampai tempat kerja tidak lewat. Waktu tu kita bawa kereta ke, kita kelajuan kereta, semua tu mengambil kira sempat sampai dan tak lewat. Kalau kita lewat pergi kerja, maka masa menjadi berharga. Tak sempat dah nak tengok handset, tak sempat dah. Fokus ni mesti sampai. Setiap saat dikira. Tapi kalau kita keluar awal, sekira-kira kita punya banyak masa, kita bawa pun santai. Kalau berhenti tapi light pun kita keluarkan handset, tengok dulu. Tenang. Kita duk rasa masa panjang lagi. Begitulah nanti kehidupan kita. Bila kita duk rasa hidup ni panjang lagi, tak apa, esok ada lagi, lusa ada lagi. Tenang-tenanglah. Tak kata hari ni, esok baru nak betul-betul. Apa esok pula? Lusa, insyaAllah. Akhirnya tak ke mana amalan kita tak bertambah. Maka perlu ada dalam diri kita ni, kita tak punya banyak masa. Kita kesuntukan masa. Maka gunalah masa yang ada untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Itu salah satu cara untuk kita mendapat keberkatan masa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah dalam kesempatan yang ada pada pagi ini, kita akan kembali menyambung perbincangan berkaitan huraian Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang sempurna. Tidak lain dan tidak bukan antara tujuan yang paling utama untuk membawa kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi asas persoalan utama dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan pagi ini kita akan sambung nama yang ke-69 dan seterusnya. Pagi ini kita lihat dulu nama 69 dan 70. 69 dan 70, iaitu Al-Qadir Al-Muqtadir. Al-Qadir Al-Muqtadir. Nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir digandingkan sebab kata asalnya sama, iaitu qudrah. Qudrah ni menunjukkan pada kekuatan dan kekuasaan Allah.
Al-Qadir, Al-Muqtadir pun kalau nak diterjemahkan dia sama, yang maha berkuasa. Tetapi di sana punya makna yang lebih halus, membezakan antara dua nama ini, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Dalam Al-Quran Allah menggunakan nama Al-Qadir ini untuk menunjukkan Allah Ta'ala mampu untuk buat apa sahaja dan memperlihatkan kelemahan makhluk dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, dalam surah At-Tariq ayat 8 hingga 9 Allah berfirman, innahu ala rad'ihi laqadir yawma tublas sarair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengembalikan kehidupan manusia. Orang yang dah mati, yang dah hancur, yang dah lebur, Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan dia semula. Nak tunjukkan kekuasaan Allah. Allah maha berkuasa. Sesuatu yang manusia tak mampu buat, Allah Ta'ala boleh buat. Kalau contoh ayat yang lain, surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami tidak akan mampu mengumpulkan semula tulang-tulangnya? Kan ada di kalangan golongan musyrikin yang tidak beriman, dia menolak konsep hari akhirat itu dengan alasan, macam mana nak dibangkitkan semula? Tulang-tulang kita semua dah lebur. Maka Allah kata, adakah mereka menyangka Allah tak mampu nak kumpul semula tulang-tulang tersebut? Bahkan qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Ta'ala bukan sekadar boleh kumpulkan tulang-tulang yang ada, Allah boleh bentuk semula tulang-tulang jarinya. Lagi haluslah. Dan ulama tafsir mengatakan banana merujuk kepada hatta cap jari itu. Mana Allah Ta'ala boleh jadikan semula. Cap jari ini satu yang cukup unik lah dalam kehidupan kita, sebab tak sama. Semua orang tak sama, walaupun terhad saja ruang dia, tapi Masya Allah berbeza-beza. Hatta sampai cap jari pun Allah Ta'ala boleh kembalikan semula. Untuk Allah nak gambarkan, itulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, boleh buat apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik. Manakala nama Allah Al-Muqtadir, tadi Al-Qadir yang maha berkuasa, Al-Muqtadir juga yang maha berkuasa, tetapi Allah gunakan di tempat-tempat untuk Allah memperlihatkan sifat Allah tu mengatasi kekuasaan yang ada. Bukankah dalam kehidupan kita baca banyak kisah orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang dirasa dia paling berkuasa, orang tak boleh buat apa-apa pada dia, mungkin yang mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya mereka musnah. Allah binasakan. Tujuannya apa? Tujuannya Allah memperlihatkan Allah itu lebih mengatasi kuasa. Kalau mereka menyangka mereka kuat, Allah lebih kuat. Itu Al-Muqtadir. Kalau mereka rasa mereka berkuasa, Allah lebih berkuasa. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 42, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizin muqtadir. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, mereka tak terima, tak percaya. Mereka mendustakan nabi-nabi yang ada. Lalu kata Allah, fa'akhadnahum, lalu kami timpakan azab ke atas mereka, akhza azizin muqtadir, iaitu siksaan yang datang daripada yang maha berkuasa, maha perkasa dan maha berkuasa. Jadi bila Allah sebut timpakan azab, Allah sebut muqtadir. Maknanya untuk orang yang angkuh ni ingat Allah lebih kuat. Allah boleh musnahkan bila-bila masa, kerajaan sehebat mana sekalipun, harta sebanyak mana sekalipun. Kalau kamu angkuh,
sombong, kamu rasa kamulah yang paling segala-galanya, mudah Allah Ta'ala nak memusnahkan. Sebab Allah itu muqtadir. Sifat Allah yang berkuasa itu mengatasi segala kuasa yang ada, segala kekuatan yang ada. Dan nama Allah Al-Qadir ini dan juga Muqtadir biasanya kita baca dalam doa istikharah. Istikharah, bila kita nak minta petunjuk daripada Allah untuk sesuatu perkara yang kita nak buat, kita nak buat pilihan dalam kehidupan ini, maka kita doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta Engkau tunjukkan mana satu yang lebih baik dengan keluasan ilmu, wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku minta dengan bantuan kekuasaan-Mu ya Allah untuk benda itu berlaku, dan aku minta kepadamu dengan kurniaan-Mu yang sangat besar. Engkau maha mampu, maha berkuasa, dan aku tidak berkuasa, dan Engkau maha tahu, aku tidak tahu, dan Engkau mengetahui segala perkara yang ghaib. Maka bila kita doa sedemikian, kita nak menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah, biar Allah Ta'ala tentukan mana satu yang lebih baik kita bila nak buat pilihan. Dan dalam hadis sebut, tidak akan menyesal orang yang beristikharah, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Ma khaba man istakhara. Malangnya kita ni istikharah ni jarang kita buat, jarang kita buat. Kecuali mungkin masa nak kahwin dulu, lepas tu dah tak ada dah, kan? Padahal istikharah ni dalam banyak urusan hidup kita ni sepatutnya dimulakan dengan istikharah. Hatta benda yang kecil sekalipun, bila kita nak buat pilihan, tak tahu mana satu yang baik, tuan-tuan, paling tidak ambillah 2 rakaat untuk beristikharah. Kita anggap benda tu remeh pada kita sebab kita rasa kita boleh tahu mana baik, mana tidak. Tapi ada ketikanya kita tak tahu, kita sendiri pun sebenarnya tak tahu pun mana satu yang terbaik. Maka istikharah tak rugi. Ambil masa sekejap, solat 2 rakaat sebelum nak buat satu keputusan, tidak akan rugi. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama terdahulu, orang saleh terdahulu. Hatta nak terima hadis ataupun sebagainya pun solat 2 rakaat dahulu. Nak cerita kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih satu-satu perkara. Jadi tuan-tuan, itulah nama Allah Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Seterusnya berpindah kepada nama yang ke-71 dan 72. Diganding-gandingkan ni ada sebab dia. Sama ada diganding itu sebab dia kata asal, kata akarnya sama, ataupun digandingkan sebab dia bukan berpasangan. Kalau dibincangkan secara berasingan, seolah nampak bertentangan. Tetapi nama Allah tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. 71, 72 itu Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Al-Muqaddim ni kalau nak mudah faham, Muqaddimah, kita sebut Muqaddimah. Al-Muakhir ni Khatimah. Al-Muqaddim maksudnya nama Allah Al-Muqaddim, Muakhir ni tidak ada dalam Quran, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Maksud muqaddim adalah yang maha mendahulukan. Al-muakhir yang maha mengakhirkan, mengkemudiankan. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni banyak perkara yang Allah beri dulu ataupun Allah beri kemudian, ataupun di awalnya berbeza, di akhirnya berbeza. Sama ada dari sudut keadaan, sebagai contoh kesihatan. Ada yang Allah dahulukan sihat, Allah mengkemudiankan sakit.
sampai masanya dia mula sakit, padahal dia orang yang paling sehat. Ada yang Allah berikan dia kesusahan di awal, di akhirnya Allah beri kesenangan. Dan yang paling membimbangkan, ada yang awalnya Allah berikan dia keimanan, hidayah, dan di akhir hidupnya mati dalam keadaan kekufuran. Dan ada yang di awal hidupnya dalam kesesatan, di akhir hidupnya Allah bagi petunjuk dan hidayah. Seperti yang disebut dalam satu hadis, dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, ada di kalangan hamba Allah ini, hidupnya itu sehingga jaraknya dengan syurga itu sangat dekat. Taatnya, amalannya sampaikan tahap sejengkal, ada riwayat sehasta, dekat sangat dengan syurga. Dalam akhir-akhir hidup dia itu berubah, beramal dengan amalan ahli neraka, mati dia sebagai ahli neraka. Begitu juga ada orang yang dalam hidup dia beramal dengan amalan ahli neraka, sampaikan jarak dia dengan neraka dekat sangat. Maksudnya dia dah tempoh nak mati itu pun masih beramal dengan amalan ahli neraka. Tapi dalam tempoh yang sedikit, usia yang berbaki, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Makna dia berubah, dan dia mati sebagai ahli syurga. Jadi tuan-tuan, semua ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalau kita membenci seseorang, berpada-pada. Dan kalau kita menyanjung seseorang pun berpada-pada. Selagi mana dia hidup dan kita tak tahu bagaimana kemudian hidupnya, kecualilah hidup dan matinya itu terbukti sebagai hamba Allah yang taat, yang baik. Dan nama Allah Al-Mu'akhir, Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, yang maha mendahulukan dan yang maha mengkemudiankan. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kedua-dua nama ini menggambarkan tiga sifat utama bagi Allah Ta'ala: Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, yang mendahulukan dan yang mengkemudiankan. Mengandungi tiga sifat utama bagi Allah Ta'ala. Pertama, Al-Qudrah Al-Kamilah. Allah mampu, Allah berkuasa buat apa saja. Allah nak lengahkan, boleh lengahkan. Allah nak percepatkan, boleh percepatkan. Mana Qudrah Kamilah, kesempurnaan pada kekuasaan Allah. Yang kedua, Al-Masyi'atun Nafizah. Apa yang Allah kehendaki berlaku. Allah berkehendak terhadap apa berlaku. Dan yang ketiga, Al-Hikmah Al-Syamilah. Yang ketiga, mengandungi hikmah. Ini mengandungi hikmah. Kenapa Allah percepatkan? Kenapa Allah melewatkan? Semuanya mengandungi hikmah. Bukan datangnya saja-saja, tapi terkandung hikmah. Hikmah itulah yang kadang-kadang gagal kita baca, gagal kita teliti, menyebabkan akhirnya kita merungut, akhirnya kita menyalahkan ketentuan Allah, akhirnya kita tak redha dengan apa yang berlaku. Kenapa? Kerana kegagalan kita melihat rahsia di sebalik apa yang berlaku. Hikmah ni istilahnya kebaikan, hikmah ni kebijaksanaan. Allah Ta'ala bila tentukan satu-satu perkara, dia bukan saja-saja, ada sesuatu di situ. Cuma kita tak tahu, menyebabkan kita cepat-cepat merungut, mendustakan, menolak apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Jadi bila nama Allah Al-Muqaddim Al-Mu'akhir ni tuan-tuan, kalau kita beriman sungguh-sungguh, dia tidak akan menjadikan kita ni seorang putus asa, dan akan menjadikan kita ni seorang yang kuat pergantungannya pada Allah. Kalau putus asa ni orang yang miskin umpamanya kan, dia tak putus asa sebab nama Allah kan Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Ia sekarang dia miskin, belum tentu kemudian nanti dia akan terus miskin. Allah Al-Mu'akhir, ada benda yang Allah Ta'ala lewatkan, akhirkan, dan dia tak tahu. Mungkin Allah beri dia kesenangan, maka dia tidak ada perasaan putus asa. Orang yang sakit,
pun sama. Sekarang dia sakit dan dia tidak tahu apa yang Allah Ta'ala akhirkan untuk diri dia. Kemungkinan kesihatan, ya. Jadi dia tidak ada putus asa. Dan begitu juga pergantungan pada Allah bagi orang yang sehat. Jangan ingat sehat itu sampai ke mati. Kemudian mana tahu Allah simpan kemudian nanti kesakitan yang sangat dahsyat. Boleh jadi tak tuan-tuan? Boleh. Ada orang yang sehat sesehat-sehatnya, langsung bila pergi buat pemeriksaan dia fit, cergas, almost perfect, tak ada sebarang problem. Sekarang kita lihat langsung terlantar, tak boleh buat apa-apa. Boleh saja. Jadi oleh kerana itu juga orang yang kaya, ada harta, jangan ingat selama-lamanya sedemikian rupa, maka Allah boleh sahaja mengakhirkan sesuatu yang tidak elok pada diri kita. Ada orang di awalnya mulia, tuan-tuan, mulia, disanjungi, punya banyak harta, di akhirnya Allah jadikan dia seorang yang hina. Tuan lihat kadang-kadang yang kes-kes yang berlaku sekarang, yang terlibat dengan rasuah umpamanya, mereka siapa? Mereka orang yang mulia, dimuliakan dengan harta yang banyak, pangkat yang besar. Tapi bila dah tertangkap, bagaimana keadaan mereka? Disita segala-galanya. Tak ada apa yang ditinggalkan untuk isteri dan anak-anak, padahal mereka sewaktu awalnya itu sangat mewah. Allah nak ubah, boleh saja. Begitu juga kita pernah lihat orang yang kaya, Allah hanya beri dia sakit, akhirnya minta derma. Allah hanya bagi dia sakit. Masa kaya tu kita tolaklah, kita tak tahu dia siapa. Mudah dia juga orang yang baik. Tapi nak cerita bila sakit sampai tahap minta derma. Mana kekayaannya? Habis. Allah hanya bagi satu penyakit. Dengan penyakit itu habis harta benda dia untuk nak rawat, nak ubat dan sebagainya. Jadi hati-hatilah bila sebut nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir, bersyukur dengan apa yang kita rasakan dan mintalah kebaikan secara berterusan. Bila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkataan hasanah, kebaikan itu tidak semestinya merujuk kepada kesihatan, tak semestinya merujuk pada kekayaan. Boleh saja Allah bagi dalam bentuk-bentuk yang lain yang masih memberi kebaikan kepada kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Jadi kita kena hati-hatilah bila kita beriman dengan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Bagi yang susah, ingat kesusahan itu mungkin suatu hari nanti Allah akan tukar dengan kesenangan. Bagi yang dah senang, yang dah sihat, ingat Allah boleh sahaja sekelip mata menukar keadaan yang kita ada sekarang dengan bahagia, dengan apa? Dengan kesedihan, kesusahan, kesakitan. Justru nak cari siapa dalam kehidupan? Cari Allah Ta'ala lah. Cari Allah Ta'ala. Nak minta dengan siapa? Mintalah dengan Allah. Manusia tak mampu nak mengubah keadaan hidup kita ini. Baik. Di sana ada doa yang Nabi baca menggunakan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, iaitu Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang aku lakukan sebelumnya dan yang aku lakukan kemudiannya, dan apa yang dosa-dosa yang aku rahsiakan, kesalahan yang aku rahsiakan, tak ada siapa tahu. Wa ma'alantu, dan dosa-dosa kesalahan yang aku buat secara terang-terangan, orang dapat lihat. Antal muqaddimu wal muakhir, engkaulah Tuhan yang maha mendahulukan dan engkaulah Tuhan yang maha melewatkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas setiap perkara. Dan ada di kalangan ulama juga menjadikan nama Allah Ya Muqaddim Ya Muakhir untuk memohon kepada Allah agar kita dikurniakan
husnul khatimah. Husnul khatimah. Sebutlah ya muakhir, sebut berkali-kali sambil kita berniat memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kita kematian yang baik, husnul khatimah. Seterusnya nama yang ke-73 dan 74. Ini pun kita bincang sekali, dan nama ni lebih mudahlah, iaitu Al-Awwal Al-Akhir. Huwal awwal wal akhir, adalah surah Al-Hadid ayat 3. Wal-Zahir wal-Batin, ada 4 nama Allah dalam satu ayat. Al-Awwal Al-Akhir. Kita nak terjemah macam mana Al-Awwal dan Akhir? Kalau terjemah mudahnya yang Maha Awal dan Maha Akhir, tetapi dia masih belum menyampaikan kita kepada terjemahan yang tepat. Sebab awal dalam istilah kita itu, dia masih ada permulaan. Awal dalam kehidupan kita itu, dia masih ada permulaan. Betul tak? Dia yang paling awal. Betul. Bila dia paling awal? Dia paling awal sampai pukul sekian. Sebelum tu tak ada juga, tak ada siapa. Dia yang paling akhir, berarti ada ending dia. Titik itu ada. Sedangkan Allah tidak begitu. Bila sebut Allah tu Maha Awal, Huwal Awwal, yang paling tepatnya ialah tiada permulaan bagi Allah. Tiada permulaan. Walaupun kita sebut Huwal Awwal, tiada permulaan. Nama Allah Al-Awwal Al-Akhir termasuk dalam sifat kita panggil salbiyah. Sifat yang kita bila nak terjemahkan, nak huraikan, dia akan menafikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Kita guna tidak. Huwal awal, tiada permulaan bagi Allah. Supaya dapat kita bezakan. Kalau sebut dialah yang Maha Awal, masih lagi di sana terkandung perkara yang tak selayak bagi Allah. Tapi sebut tiada permulaan bagi Allah, itulah jelas. Tiada permulaan. Memang Allah lah yang awalnya dan tiada permulaan. Sama juga Al-Akhir. Lepas tu bila sebut Al-Awwal, dia berkaitan dengan perkataan Azali. Azali ni kan sedia ada. Azali, sejak azali kita kata. Perkataan azali itu memang tak ada permulaan. Sejak azali. Huwal akhir, yang maha akhir, kita terjemah yang tiada pengakhiran bagi Allah. Tiada pengakhiran makna tiada titik yang lah. Yang tu kita sebut abadi. Abadi. Tadi azali, al-akhir tu abadi. Abadi ni abadan, selama-lamanya. Tidak ada penghujungnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La bidayah wala nihayah. Tiada permulaan, tiada pengakhiran. Walaupun nama Allah itu Huwal akhir wal awwal wal akhir. Yang ni mudah untuk kita faham. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 Allah menyatakan setiap yang ada di atas muka bumi ini, malah di alam ini, semuanya akan musnah. Yang tinggalnya adalah zat Allah Ta'ala yang maha besar, maha mulia. Semua akan musnah. Ini merujuk kepada Huwal akhir. Waktu nama Allah juga Al-Waris kan? Al-Waris. Apa makna Al-Waris? Waris lah. Waris ni maksudnya segala-galanya akhirnya akan kembali kepada Allah. Manusia yang waris itu pun dia pegang sekejap ya. Dia mati, serah pada waris lain. Mati serah. Akhirnya kemana pergi? Semuanya kembali kepada Allah, sebagaimana datangnya daripada Allah. Akhirnya semuanya kembali kepada Allah. Maka datanglah nama Allah itu Al-Waris. Dari sudut fadilat dan kelebihan, fadilat kelebihan ini tuan-tuan tidaklah disebut dalam hadis yang sahih secara khusus, tapi para ulama beramal dengan nama-nama ini melihat kepada pengertiannya, maknanya.
Wal awwal wal akhir, tuan-tuan, antara yang boleh kita amalkan bagi orang yang tidak punya anak, boleh bacakan nama Allah ini, wal awwal wal akhir, ataupun baca ayat 4 surah Al-Hadid tadi, ayat 3 surah Al-Hadid, ulang-ulang sambil dia meletakkan niat memohon kepada Allah. Permohonan tadilah bagi yang tidak ada anak, dia minta supaya Allah Ta'ala kurniakan anak kepada diri dia, ataupun juga untuk meminta supaya mendapat husnul khatimah, sama seperti al-muqaddim dan al-muakhir. Kita baca awal ayat, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, sampai habis ayat tu pendek je, sambil kita niatkan, ya Allah, kurniakanlah aku husnul khatimah, kematian yang baik. Seterusnya nama Allah yang ke-75 dan 76 adalah Al-Zahir dan Al-Batin. Ini pun gantingan juga. Al-Zahir, Al-Batin, nampak macam berlawanan, tapi tidak berlawanan. Al-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha tersembunyi. Baik, apa yang nyata, apa yang tersembunyi. Maka huraiannya, kata para ulama, Al-Zahir adalah yang maha nyata. Di situ bererti Allah Ta'ala menyatakan sesuatu yang dapat dilihat. Allah menyatakan dan memperlihatkan kewujudannya melalui bukti-bukti ataupun tanda-tanda ciptaan Allah Ta'ala di alam ini. Allah memperlihatkan, menzahirkan kewujudan Allah. Kan wujud Allah itu tidak nampak. Allah menzahirkan kewujudan Allah Ta'ala itu melalui ciptaannya. Berarti kalau kita lihat ciptaan Allah, kita tahu Allah Ta'ala wujud. Ini kan persoalan pokok dalam akidah, dipanggil dalil akli, kewujudan Allah. Dia ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli, dalil berpadukan wahyu, Al-Quran ataupun hadis. Satu lagi dalil akli, dalil yang kita boleh fikir dengan akal. Dengan kita melihat ciptaan yang begitu sempurna, teratur, tersusun, bersistem, mustahil ianya berlaku secara sendiri, melainkan ada yang mengaturkan, yang menciptakan. Maka di sana menunjukkan kewujudan satu kuasa yang maha hebat mengatur alam ini keseluruhannya. Kuasa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dalil akli. Allah menzahirkan kewujudannya melalui ciptaan Allah. Sebab tu kalau kita, kan dalam kehidupan kita ni ada 4 perkara yang mesti kita peruntukkan masa. Dalam setiap hari kalau boleh ada 4 masa kita peruntukkan untuk diri kita. Yang pertama ni biasa, masa untuk keperluan dunia kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan sebagainya, pertama. Yang kedua, masa untuk kita bermunajat kepada Allah. Bermunajat ni betul-betul kita minta. Sekadar aminkan doa imam tu kita tak faham ni imam minta apa. Itu pun kadang-kadang kita aminkan tanpa kita sepenuh hati kita pun. Betul-betul kita minta. Mesti ada satu masa kita minta apa yang kita nak pada Allah. Bermunajat dengan datang daripada hati, suara yang pelan. Yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah kena ada satu masa untuk kita melihat sekejap ke belakang. Apa yang dah kita buat, supaya kalau kita sedar kita salah, cepat-cepat minta ampun. Kalau kita nampak ada kebaikan, kita pelihara kebaikan tersebut. Tak perlu kita ceritakan pada orang, kita tambah baik lagi. Dan yang keempat yang saya nak sebut, iaitu memikirkan ciptaan Allah. Memikirkan ciptaan Allah. Ambillah sedikit masa kita setiap hari itu untuk kita fikirkan tentang ciptaan Allah yang ada sekeliling kita ini, yang pastinya akan bawa kita untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok pokok, cuba bawa agar pokok itu boleh bawa kita kepada Allah. Tengok diri kita, sudahlah jari, tangan dan sebagainya. Kita jangan berfikir benda yang paling dekat. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu kamu tak nampak lah, kata Allah. Malah kalau kita lihat sahaja dengan pergerakan jari, dengan panjang pendek yang tidak sama dan sebagainya,
Akhirnya dia akan bawa satu keputusan, ya Allah, maha bijaksananya Allah yang menciptakan, maha hebatnya Allah yang menciptakan. Itu bawa kita kepada kenal Allah. Ini memikirkan kejadian Allah Ta'ala. Itu al-zahir. Banyaklah tuan-tuan boleh rujuk ayat surah Al-Baqarah ayat 164. Menciptakan semua yang Allah jadikan sebenarnya nak bawa kita kenal Allah. Kapal yang berlayar atas laut malam dan siang, hujan yang turun, semua tu nak bawa kita kenal Allah. Orang yang sakit itu pun Allah nak memperkenalkan Allah terhadap diri dia. Dia cari ubat tak sembuh, cepat tak sembuh. Allah nak cerita yang menyembuhkan itu bukan ubat, tapi Allah. Contoh kan? Baik. Manakala al-batin, al-batin, pagi ini seperti sekadar al-batin tuan-tuan, seperti awal sikit. Al-batin yang maha tersembunyi. Tadi al-zahir yang maha zahir, al-batin yang maha tersembunyi. Maha tersembunyi ini kata para ulama merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu maha tersembunyi, tiada siapa dapat melihatnya. Sampai satu masanya kita akan lihatlah. Cuma sekarang Allah sembunyikan penglihatan, tabirkan penglihatan, hijabkan penglihatan makhluk ini. Kita tidak dapat melihat Allah, malah diharamkan kita menggambarkan, membayangkan zat Allah Ta'ala itu, atau menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk dalam apa sahaja. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada langsung sesuatu pun yang menyerupai, menyamai Allah di kalangan makhluk ni, tak ada. Maka kita tak samakan apa pun Allah dengan kita, sebab kita tak tahu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi fatahliku. Fikirlah ciptaan Allah, jangan kamu fikirkan zat Allah, kamu akan musnah. Akal tak mampu, akal sekerdil dan sekecil ini takkan mampu memikirkan zat Allah Ta'ala yang sangat agung, menciptakan alam yang sangat luas ini. Takkan mampu kita. Maka Allah Ta'ala rahsiakan, kita tak nampak zat Allah. Oleh kerana itu disebut sebagai al-batin. Namun begitu, tuan-tuan, makhluk pun kita gagal untuk memikirkan hakikat penciptaannya, apatah lagi Allah. Makhluk yang ada ni sampai sekarang tak semua yang mampu dikaji oleh manusia. Itu makhluk, benda yang nampak, dan benda yang mungkin boleh sampai. Tapi itu pun manusia gagal untuk nak memikirkan tentang hakikat zat tersebut. Ini kan pula nak fikirkan zat Allah Ta'ala, tidak akan mampu. Walaupun begitu, Allah Ta'ala jadikan satu kurniaan terbesar untuk ahli syurga dalam syurga, iaitulah ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Itu kurniaan terbesar kepada ahli syurga, yang seperti pernah saya bacakan kepada tuan-tuan satu riwayat menyebut nanti bila semua ahli syurga dah masuk syurga, Allah Ta'ala akan panggil ahli syurga. Ketika ahli syurga ini berkumpul, Allah Ta'ala bertanya kepada ahli syurga, adakah lagi sesuatu yang kamu nak untuk aku tambah? Mana nikmat syurga kan? Ada sesuatu yang nak aku tambah. Ahli syurga kata, alam tubayyid wujuhana, alam tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah kau dah jadikan wajah kami ini cantik, berseri-seri? Bukankah kau selamatkan kami daripada neraka? Bukankah kau telah masukkan kami dalam syurga? Ya Allah, tak ada apa dah yang kami nak. Ini segala-galanya yang kami ada. Syurga tak habis, tuan-tuan. Tak habis nikmat tu sampai bila-bila. Tak habis. Tak habis dalam arti kata sampai tahap kita jemu, kita tak mau dah. Tak ada istilah tu dalam syurga. Nak apa lagi ya Allah, cukuplah apa yang ada. Ahli syurga sendiri tak tahu.
Kalau kita baca benda ni akan berlaku. Sepatutnya nanti dalam syurga kita dah ingat hadis ni. Bila Allah tanya, nak ya Allah. Dah dengar dalam hadis ni kata Allah nak bagi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang disampaikan sekarang kita tak ingat kemudian nanti. Kita tak ingat. Di padang mahsyar kita tak ingat proses tu. Padahal Nabi bagi tahu secara detail. Mudahnya dalam kubur sudahlah. Man rabbuka hafal dah. Masuklah tu tak ingat. Allah bagi tahu sekarang ni, Nabi bagi tahu sekarang sebagai tanda kasih sayang kepada kita. Untuk kita buat persiapan, kesusahan, kesukaran yang bakal kita tempuh. Bila kita ke sana, kita tak ingatlah proses tu. Ada orang tanya, bila saya bacakan contoh hadis syafaat uzma, hadis yang terbesar, syafaat yang terbesar, yang manusia pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nak minta syafaat, semua tak boleh. Akhirnya Nabi yang bagikan. Ada orang tanya, Ustaz, kan kita dah belajar benda ni, kita dah tahu, kenapa nak pergi Nabi Adam terus kenapa nak pergi Nabi Adam terus jumpa Nabi SAW? Kita dah belajar lah. Bila orang kata jom jumpa Nabi Adam, kita dah. Dulu aku mengaji Nabi Adam tak boleh. Kita tak payah, kita cut je, shortcut je. Terus jumpa Nabi. Confirm Nabi yang saja boleh. Tidak, tuan-tuan. Nanti habis saja alam dunia ni, berakhirlah apa yang kita belajar. Ya? Sampai di sana, di macam file baru, kita tertanya-tanya, tercari-cari apa yang sedang berlaku. Sama juga apa yang kita sebut ni. Bila ahli syurga kata, ya Allah cukuplah apa yang ada, ini pun dah tak habis, terlalu nikmat. Lalu disebut diangkat hijab. Lalu diangkat hijab yang selama ini membentengi pandangan makhluk kepada Allah Ta'ala. Bila diangkat hijab itu, ahli syurga ni bila melihat Allah, maka mereka lupa segala nikmat yang mereka dapat dalam syurga itu. Melihat Allah itu nikmat yang terbesar dan yang paling besar. Tak ada satu nikmat pun yang menyaingi ataupun menghampiri nikmat melihat Allah. Bayangkan segala, tuan-tuan pernah lihat kan dalam filem-filem, saya tak pernah sampai lah, dengan negara yang cantik katanya, New Zealand lah, dan Balkan. Kan kita tengok agama tu, ya Allah cantiknya kan, seronok ya tengok. Kita dengar kisah Nabi Yusuf, Allah cantiknya Nabi Yusuf ni, sampai orang perempuan yang tengok Nabi Yusuf ni boleh menghiris-hiris jari dia, tak sedar sakit, memotong-motong, tak putuslah tapi menghiris. Tengok Nabi Yusuf, terpana dengan kecantikan Nabi Yusuf. Jadi ini kan pula pencipta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, pencipta kepada alam semesta, tempat-tempat yang cantik yang kita nampak itu. Pastinya Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha indah, maha cantik, maha segala. Allah Ta'ala simpan perkara itu sebagai satu ujian kepada kita ini, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud al-batin. Jadi tuan-tuan, untuk pagi ini saya berhenti sekadar itu. Nama Allah yang ke-76. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung nama Allah yang ke-77, InsyaAllah, iaitu Al-Wali. Al-Wali. Saya buka lah kalau ada sebarang pertanyaan. Kalau ada, silakan. Apa dia? Jadi Tuhan bagi beban manusia ni dia banyak. Kalau kita sebut wala, kita wala macam-macam. Kalau ada beban, kita baik pada Allah. Jadi bila sebut Allah tu, tak kita mesti memikirkan sesuatu. Mungkin lain orang, lain baik. Ada orang mengatakan Allah semacam dia lain. Ada yang kata macam mahir. Jadi orang tak kata ni dia bekerja, dia tak steady. Jadi apa pendapat ataupun kita pada apa kata ni orang tak ada pada buku. Jadi bila kita sebut Al-Quran tu, lain orang berfikir
orang itu memakai mana itu. Sebab di surga besok Allah tunjukkan diri dia. Jadi mana orang tu dia ada bentuk dia. Jadi kita manusia ni, kita disebut Allah tu, walaupun dia tahu itu bukan Tuhan. Kalau kita rasa Tuhan itu seperti kilat, dia rasa itu bukan Tuhan itu kilat. Kalau kita rasa Tuhan itu macam pokok besar, itu bukan Tuhan itu pokok besar. Tapi kita mesti ada satu bayangan dalam kepala kita. Jadi itu ada syirik atau benda itu memang kita tak percaya fikiran, tapi otak kita mesti membayangkan sesuatu. Terima kasih soalan Tuan Haji. Inilah asas akidah. Asas akidah yang paling penting. Kalau kita mengaji kita akidah, kita akan jumpa dalam bab awal menceritakan tentang Allah Ta'ala. Haram hukumnya kita menggambarkan Allah Ta'ala itu dalam apa sahaja bentuk dan rupa. Kita perlu berusaha untuk menidakkan perkara itu. Setengahnya syaitan yang akan cuba untuk membawa segala bentuk bayangan. Sebab perkara ini datang secara sarih dan sahih, datang secara jelas dan sahih dalam dalil yang ada melarang kita membayangkan, menggambarkan apa saja terlintas di kita itu bukan Allah. Apa saja terlintas dalam fikiran kita bukan Allah. Jadi itu perkara asas. Memang tak boleh tu aja. Kita maaf dalam perkara. Betul. Kita tak kaya. Saya kata tadi, kita pun tak kaya mungkin fikir. Ya. Tapi otak kita ni, kita sebut Allah, dia mesti terfikirkan sesuatu. Itulah yang saya sebut tadi. Maksud yang kita fikir satu, kita nafikan. Kita tak kaya. Tapi otak tu, otak dengan kita punya hati dia tak sama. Mata kita kalau tak agak, dia tak ngam. Okey, saya faham Tuan Haji. Bila kita mengaji akidah, yang tu yang kita nak nafikan tu dia kita tahu. Apa yang terbayang, yang kita fikirkan itu bukan Allah. Itulah. Memang kita tak kaya orang kita fikir. Betul lah. Ya, makna itu kita nak nafikan untuk diri kita. Maksud benda yang tergambar, yang terlintas itu bukan Allah. Makna untuk diri masing-masing lah. Yang Tuan Haji kata masing-masing terbayang apa tu, kita nak buang yang itu. Nak buang yang itu. Ambil ayat Ta'ala dan isyaratkan mithli syai'un huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, menyamai Allah. Jadi itu dah satu kaedah yang cukup jelas. Apa saja yang terbayang, terlintas, bukan Allah Ta'ala. Semua, sebab itulah kita dalam bab beriman kepada Allah, dia ada perkara asas yang perlu kita tahu. Yang pertama, Allah Ta'ala itu wujud, walaupun tak dapat dilihat, itu keyakinan mesti ada wujud. Yang kedua, Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Ini kita panggil asas lah dalam untuk nak beriman pada Allah. Nak mendetail itu dikira fardu kifayah. Allah Maha sempurna. Bila terfikir sesuatu yang mengurangi kesempurnaan itu, bukan Allah. Ya? Allah zalim, itu bukan Allah. Bukan Allah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala Maha suci daripada sebarang keaiban, kekurangan, kemusnahan. Tiga perkara ini asas untuk beriman pada Allah. Kalau orang beriman pada Allah, dia tak yakin wujudnya Allah, itu tidak beriman pada Allah. Orang kata Allah wujud, tetapi Allah ni ada kekurangan, zalim, dia sudah meletakkan, dia tidak beriman pada Allah. Ataupun dikata Allah Ta'ala, ia Maha berkuasa, tapi Allah Ta'ala ada sifat kekurangan juga, itu dia tidak beriman pada Allah. Jadi tiga asasnya sebagai basic paling utama untuk orang tu dia nak mengatakan dia beriman pada Allah. Allah wujud, tiada dua, Allah tu tunggal, kemudian Allah memiliki segala bentuk sifat kesempurnaan, Allah Maha mustahil, Maha suci Allah Ta'ala itu daripada sebarang keaiban dan kekurangan. Selebihnya tu menggambarkan apa semua tu, bila main benda tu, kita cepat-cepat istighfar, itu bukan Allah. Jadi syaitan dia memang cuba untuk mengganggu. Satu lagi tu Haji, adakah pandangan kita akan jumpa mungkin pandangan yang agak pelik. Saya dengar bahawa soalan di Ampang. Dia kata bila kita sembah Allah, kita wajib beriktikad yang kita sembah tu zat Allah. Zat Allah Ta'ala tu zat Allah Ta'ala.
Kita tak boleh nak lupakan, tapi Allah tu wujud. Bila kita beriktikad sembah Allah, wajib kita, kalau kita sebut sembah Allah, wajib kita beriktikad kita sembah zat Allah. Kalau tidak, jadi syirik. Oh, jadi macam mana? Dia kata, kalau kita tak ikut begitu, seolah kita sembah nama Allah. Itu tak boleh. Ini tuan-tuan antara pandangan yang bukan sekadar menyusahkan, tetapi berlawanan dengan apa yang dipegang oleh para ulama yang muktabar, yang mengajar dan menurunkan ilmu akidah kepada diri kita. Bila disebut Allah, maka tidak ada perkara lain selain merujuk kepada zat Allah. Bila sebut Allah, sudah merujuk kepada zat Allah. Hal ta'lamu lahu samiyyan, kata. Adakah kamu mendapati selain daripada itu yang kita bagi dia nama Allah? Tak ada. Hanya Allah. Cukuplah sembah Allah. Allah itu memang merujuk pada zat Allah. Merujuk pada zat Allah. Kalau sifat-sifat Allah kita sebut, Asmaul Husna kita sebut. Jadi bila sebut, tak payah lagi kita menyusahkan dia sebut Allah, kita ni zat Allah ni. Kita jadi syirik sebab aku sembah nama Allah. Ini semua dia jadi, bila tafsiran sendiri ataupun tafsiran ikut gerak hati, dia akan jadi satu mereka cipta dan sebagainya, mereka suatu yang orang senang jadi susah, jadi bimbang dengan dia sebut Allah, merujuk pada zat Allah. Jadi saya dah menjawab perkara itu. Jadi kita cubalah sedaya upaya, betul otak kita ni bekerja, sentiasa cuba membayangkan, memikirkan. Bila baku begitu, istighfar pada Allah Ta'ala. Jangan dilayan, jangan diikut. Apa yang tergambar itu semuanya ada kelemahan dan kekurangan. Sedangkan Allah itu maha sempurna, takkan mampu untuk kita gambarkan, dan kita akan musnah, kata hadis. Kita akan musnah. Otak kita takkan musnah, jadi rosak kalau cuba untuk menggambarkan Allah. Bijak intelek macam mana kita pun, dia ada hak yang Allah bagi dalam kehidupan kita. Jangan melampaui yang itu. Sampai masanya doalah macam mana para ulama berdoa, Allahumma rzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, rezekikan kami, kurniakan kami, anugerahkan kami untuk kelazatan, kenikmatan memandang Zat-Mu yang maha mulia. Itu yang diminta oleh para ulama dahulu bila mereka membincangkan tentang maha sempurnanya Allah. Jadi kita pun kena ikut cara yang sama. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu ta'ala